meletak jawatan sebagai Exco Melaka untuk lawan DAP habis-habisan. Saya akan pastikan lawan habis-habisan, kata Akmal Saleh. Saya ingatkan dia lawan pembangkang iaitu PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Akmal, lawan DAP habis-habisan katanya. Yang sama kerajaan dalam kerajaan perpaduan. Ya, Akmal Saleh menyatakan untuk dia melawan DAP secara habis-habisan. Kalau Akmal katakan dia akan lawan habis-habisan DAP. Bila Akmal Saleh letak jawatan Exco, insya-Allah Akmal Saleh akan menghasilkan 300,000 lagi Akmal Saleh untuk entak diorang nanti. Jadi yang Akmal meletak jawatan ini dengan bodoh, dengan bangangnya itu apa kaitan? Dia yang berkuasa, dia sendiri yang letak jawatan. Katanya demi untuk melawan DAP. Wow, ini saya tidak boleh fikir kebodohan itu, sahabat-sahabat semua. Sorry, saya katakan kepada Akmal ini, ya memang anda layak digelar sebagai pemimpin yang paling bodoh dalam sejarah. Bagi orang lama pula, dia kata Akmal ni bodoh. Boleh percaya ke UMNO? Akmal ni wayang, kan? Dan mengatakan Akmal ini memang bebal ya, memang bebal dan bodoh lah. Saya boleh kata memang bodoh. Kalau Akmal mahu lawan DAP, maksudnya dia juga lawan Pakatan Harapan. Begitu terdesak sekali untuk bersama-sama dengan UMNO, sahabat-sahabat semua. Jadi DAP, pemuda DAP mengatakan, ya, Akmal ini apabila Akmal mengumumkan keputusannya untuk meletak jawatan sebagai Exco Melaka, membolehkan dirinya menentang DAP habis-habisan. 用去北董那个字吧，就是这样。其实我们自己去骂回阿克嘛。 Selaku Ketua Parti DAP, Anthony Lok panggil masyarakat Cina harus marah balik Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Jadi implikasi yang ketiga pula adalah dengan jelas, sejelas-jelasnya, tak ada benda yang lagi jelas daripada jelas bahawa Akmal melawan Tauke. Dalam mesej berkenaan, Dr. Akmal dilaporkan berkata beliau mengambil tanggungjawab penuh terhadap keputusan parti yang menolak gesaannya supaya UMNO keluar daripada kerajaan dan bergabung dengan PAS di blok pembangkang. Nanti saya akan jumpa dengan beliau bila nak serang siapa. Konon akulah pandai cakap. Okey, berbalik kepada pertanyaan Ahmad Zaid Hamidi kepada Akmal Saleh. Saya akan berjumpa dengan beliau. Dia kata begitulah. Dan saya akan bertanya kepada beliau, hang nak serang siapa? Hang nak Teruskan keberanian kamu. Jadi Mahasan lagi memberikan kenyataan tugas pemuda menjadi lonceng kecemasan. Akmal pemuda, teruskan keberanian kamu, katanya. Ya, jadi di sinilah pembangkang konstruktif dari dalam kerajaan. Jika ada dasar kerajaan yang merugikan Melayu atau menekan rakyat, kalau kamu katakan kamu akan lawan DAP secara habis-habisan, dengar suara orang Sabah ini. Kami orang Sabah juga akan lawan Akmal dan juga UMNO di Sabah. Kami akan pastikan kalau bukan PRK yang akan berlangsung beberapa hari ini lagi, Sabahan lawan Akmal, lawan UMNO. Tapi disebabkan tanggungjawab saya, disebabkan prinsip saya, disebabkan maruah tuan-tuan, saya berani menyatakan saya letakkan jawatan saya sebagai Exco untuk lawan DAP habis-habisan. Gua ada maruah, lu ada maruah ke tidak? Tindakan yang diambil oleh pimpinan UMNO dalam tempoh terdekat ini berkaitan dengan Dr. Akmal, kan? Dia tidak akan menyelesaikan masalah itu. Kerana masalah itu adalah masalah pokok. Untuk mereka kelihatan hebat, tapi sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Akmal Saleh pada pandangan saya, beliau menunjukkan betapa bodoh, betapa bangang, betapa bobroknya dia bermain politik.